Sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, saya ingin mengingatkan terutama kepada pemimpin-pemimpin muda supaya jangan begitu nak menunjuk jadi jagoh sangat sehinggakan lupa kepada adab, sopan, tata susila sebagai ahli parti, terutama saya sebagai pemimpin muda yang sedang meningkat naik. Ya, ini berhubung kait dengan kes Tan Sri Mahyudin. Ya, kita dengar ura-ura ada 2-3 orang daripada tokoh-tokoh muda, ya, yang duduk sebagai ahli majlis tinggi dan juga sebagai ahli kabinet, ya, yang membawa show. Belum lagi cadangan, bunyi-bunyinya nak menyuruh kepada meminta supaya tindakan disiplin kepada Tan Sri Mahyudin. Mungkin agaknya nak memecat Tan Sri Mahyudin daripada Parti UMNO. Jangan. Apa salah dia? Ya? Dia gugur daripada kabinet itu lain. Jawatan sebagai timbalan presiden lain. Ya? Dalam kabinet itu hak Perdana Menteri kalau dia merasakan bahawa Tan Sri Mahyudin sudah tidak lagi memberikan kerjasama ataupun semangat kesepasukan, ya, itu hak Perdana Menteri untuk menggugurkan beliau. Tetapi apabila tiba soal parti, apa yang Tan Sri Mahyudin dah buat yang menggugat parti, yang melanggar peraturan parti, ya, melanggar disiplin parti. Ya, ini seorang dua ni pula yang nak tunjuk mereka ke pengurusi lembaga disiplin, ahli lembaga disiplin yang nak memandai-mandai dah. Kita yang bersuara nak jadi jago sangat, jadi lantang ni, apa track record dia? Saya tengok dalam surat khabar tadi Aziz Karapawi. Aziz Karapawi apa track record dia? Nak dibanding dengan Tan Sri Mahyudin? Kalau nak membodek pemimpin pun bukan cara macam itu. Saya tak fikir Datuk Najib minta penyokong-penyokong dia memberikan sokongan cara yang bodoh begitu. Itu bodoh punya cara tu. Tulis itu. Dan juga ni Azlina. Juga dengar-dengar begitu. Dia pun serupa juga, bukan main lantang lagi. Menyuarakan supaya tindakan diambil. Sampai dituduh pengkhianat. Saya nak cakap orang yang macam ni, ingat sikit, jangan dia nanti dituduh pengkhianat kerana memecah belahkan parti. Siapa yang memecahkan belahkan parti? Tan Sri Mahyudin atau orang yang menuntut Tan Sri Mahyudin diambil tindakan? Siapa? Sedar sikit.